Pergi ke Pontian beli ikan, singgah sebentar di tepi laman. Kalau sebut Tok Mat dalam Dewan, mula-mula bercakap, pantun dah jalan. Bila dah bagi pantun ni, korang tahulah kan aku nak cakap pasal siapa. Siapa yang tak kenal Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Haji Maslan, antara ahli parlimen yang orang selalu gelar Raja Pantun Malaysia. Tapi kalau kau kenal dia betul-betul, benda yang paling kuat bukanlah pantun dia. Benda yang paling kuat ialah kerja dia. Kalau kau tanya aku dan juga kau tanya orang-orang Pontian, mereka akan cakap satu benda lah. Tok Mat ni memang jenis balik kampung dan juga balik kawasan hampir setiap minggu. Dan dalam kesibukan tugas kementerian, mesyuarat parti, Kawimen Nasional, Pontian tetap menjadi keutamaan beliau. Beliau ni bukan jenis tunggu orang datang pejabat lah. Beliau akan masuk kampung. Contoh aku bagi macam program ziarah kasih antara yang paling konsisten lah yang dia buat. Setiap pelusuk kampung dia masuk Kalau ada orang sakit dia akan turun. Kalau ada banjir dia akan ada. Kalau ada rumah terbakar dia akan sampai. Apa saja musibah lah, nama dia akan hampir pasti muncul. So jaranglah kita nampak MP macam ni kan. Dan dia ni aku rasa antara ahli parlimen yang paling rajin di Malaysia. Pembangunan dekat Pontian, sepanjang jadi ahli parlimen Pontian ni, Tok Mat ni bukan sekadar hadir majlis lah. Antara yang terkini adalah projek pembesaran jalan di kawasan dan juga usaha beliau untuk menaik taraf Hospital Pontian untuk kesihatan penduduk. Baru-baru ni beliau hadir dalam Majlis Tanah dan sebagai timbalan Menteri Kerja Raya. Beliau cakap projek ni penting sebab sebelum ni Hospital Pontian tak ada banyak pakar tetap dan menyebabkan pesakit terpaksa dirujuk ke Johor Bahru. So ini adalah jenis kerja yang mungkin tak viral tapi orang kawasan rasalah pada aku. Okay guys, fun fact pasal beliau yang ramai orang tak tahu. Sebenarnya Tok Mat ni pandai masak. Dan satu lagi fakta yang mungkin jarang orang sebut adalah dia ni pernah dapat pointer yang tinggi lah waktu zaman degree dulu. Dan baru-baru ni Alhamdulillah beliau berjaya untuk memperoleh PhD dalam bidang komunikasi. Maksudnya apa? Maksudnya bukan setakat aktif je di lapangan, tapi beliau juga serius dalam bidang akademik. Karakter dan personality. Apa yang buat dia ni lain sikit sebenarnya, dia ni suka bagi nasihat lah. Dia suka bagi nasihat dekat orang muda, dia suka bagi nasihat dekat sukarelawan, dia suka bagi nasihat dekat siapa-siapa je yang dia jumpa. Sebenarnya dalam dunia politik sekarang, figura macam ni jarang kita bincang dari sudut kerja sebenar lah. Sebenarnya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan ni mungkin orang kenal sebab pantun, tapi di Pontian ramai kenal beliau sebab kehadiran beliau lah. Dan mungkinlah sebab itu untuk setengah anak muda, beliau menjadi contoh bahawa politik ni bukan sekadar bercakap tapi juga turun padang. So aku nak tanya korang, apakah kriteria sebenar seorang ahli parlimen yang korang nak tengok hari ini? Adakah yang pandai bercakap semata-mata ataupun konsisten bekerja?